Dark Armor telah datang dari perut bumi untuk menghapuskan bumi. Sehinggalah dia dihapuskan oleh Ray dan Ultraman 7. Tetapi ini bukanlah penamat bagi peperangan di bumi. Inilah peperangan yang sebenarnya. Yang pertama buat Ray. Dia dah pilih awak untuk menjadi dia. Dia percaya pada awak. Untuk bawa keamanan untuk bumi. Telesdon, aku akan menang. Zelton. Tak mungkin. Dia mana boleh lawan dengan Doraku aku. Apa dia? Kau ni siapa? Saya ni pemburu Reonix. Tugas saya ialah membunuh semua Reonix. Macam awak. Jangan bunuh. Tolonglah. Tolonglah. Lepaskan aku. Bodohnya. Perasaan apa benda ni? Kenapa aku tak gembira walaupun aku dah menang ni? Semua sebab dia itulah. Dial. Saya dengar awak dah hapuskan 3 Reonix dalam sekelip mata. Dan selepas 2 hari awak sembuh dari kecederaan awak. Awak memang layak untuk dipanggil pemburu Reonix. Saya sangat bangga dengan awak. Terima kasih, Komander Harlan. Saya
Ada satu pertanyaan. Pertanyaan? Rheonex bumi tu, kenapa awak tak hapuskan dia masa awak ada peluang? Kenapa? Awak dah terlepas peluang sebanyak 2 kali. Awak kata awak takkan lepaskan sasaran awak begitu aja. Bukankah itu cogan kata awak? Dial. Awak boleh pergi sekarang. Pergi hapuskan Rheonex bumi. Awak pergi bunuh dia. Dengan tangan awak sendiri. Rheonex bumi. Dulu aku dah lepaskan. Sekarang aku takkan lepaskan. Galbim! Jangan lepaskan dia, Galbim. Sekarang masanya. Miklas! Pergi hapuskan dia. Inilah kali pertama Miklas berlawan. Saya nak tengok kehebatan dia. Dia mesti hebat. Saya yakin. Sebab Astra 7 dah bagi dia pada kita. Itu benar. Alamak, saya dah agak dah. Galbim adalah mesin pejuang yang sangat sempurna. Dia boleh tembak peluru dari jarak sederhana. Dan dia gunakan ekor dan tanduk masa melawan musuh. Mestilah Miklas tak boleh menang lawan dia. Tidak. Kita tengok dulu betul-betul. Miklas, dengar. Awak tu lebih hebat daripada dia. Cepat. Apa lagi? Tunjukkan kehebatan awak pada dia. Wow! Wah! Apa kau buat tu, Galbim? Lawan dia! Cepat lawan! Bagus. Miklas dah menang dah. Hebatnya dia lah. Dengan data kami, dia dah jadi lebih hebat dari Galbim tu kan? Tapi Ray kan lebih hebat lagi. Mungkin juga keraguan dia dah hilang sekarang. Dan inilah yang menyebabkan Miklas menjadi bertambah hebat.
Saya percaya pada awak semua. Kenapa? Tadi, Vessel Pedanium dah pergi. Bukan. Mungkin King Joe Black. Memang menakutkan. Tahu tak siapa yang memandu dia? Saya yakin orang tu bawa. Dia tu pemburu Rayonix. Ya, betul kata awak. Bila pula awak datang? Melalui teleport. Lama tak jumpa. Ray. Macam mana awak boleh hadir kat bumi? Korang semua. Saya dah bagi tahu semua. Saya akan lawan awak semua. Kalau korang bawa orang ni balik ke dunia. Tapi korang masih berdekil. Korang semua masih menghalang dan cuba mengganggu perlawanan Rayonix. Awak nak tengok aja ke? Awak harap awak nak jadi Ray Blood yang baru yang memerintah seluruh alam ke? Dan awak nak hapuskan orang-orang saya ke? Awak ingat, dengan mudah awak boleh hapuskan. Sebenarnya awak salah faham. Saya bukan nak jadi Ray Blood baru memerintah alam. Jangan ada bohong. Itu benar. Memang awak silap. Ray yang pilih untuk berada di sini bersama kami semua. Sebab dia nak habiskan perlawanan ni. Apa dia? Apa yang Ray mahukan bukannya huru-hara dan kemusnahan. Tapi dia nakkan keamanan. Inilah yang dia selalu mahukan. Dia akan hapuskan Ray Blood dengan tangan dia sendiri. Apa yang saya bagi tahu adalah benar. Betul ke apa dia cakap? Ya, betul. Kenapa awak ketawa? Awak kata awak nak hapuskan Ray Blood dari angkasa? Geli hati saya lah. Tapi awak yakin ke awak boleh lakukan, ha? Ya, dia boleh. Selain Ray, tak siapa boleh. Betul tu. Dia selalu lakukan yang orang lain tak boleh nak lakukan. Dia seorang ahli sihir. Ya. Dia penjinak raksasa. Kami semua percayakan dia. Ray ni boleh selamatkan rumah kami dan masa depan awak. Diamlah! Kalau dah macam itulah, tunjuk kepada saya. Tolong hapuskan King Joe Black ni dulu. Lepas tu baru saya percaya cakap korang semua. Bos, biar saya pergi. Jangan risau, saya boleh lakukannya. Ya, baiklah. Bertarung. Gomora! Mulakan serangan King Joe Black. Gomora! King Joe memang hebat. Macam mana sekarang? King Joe Black tu, kami selalu tingkatkan prestasi dia dengan data-data yang kami dapat. Contohnya, macam perlawanan dia di planet Polis dulu. Kami rakam semua data-data pada Gomora yang lama tu. Dan kami hantar balik data ke Pedan.
Kami gunakan maklumat tu untuk tingkatkan dia. Awak dengan Gomora awak tu takkan menang berlawan dengan King Joe Black. Kita tengok sama-sama nanti. Gomora, sekarang tunjukkan kehebatan sebenar awak. Hiya! Gamora merah. Itulah maksud. Dia dah tak boleh kawal. Tak, bukan. Cuba tengok dulu. Bertarung. Gomora! Macam mana boleh berlaku pula? Nampaknya kuasa dari Ray masih lagi dapat mengawal tindakan Gamora yang hebat ini. Kuasa Ray ialah faktor yang penting. Gomora, gunakan gelombang getaran. Hebat! King Joe Black aku kalah. Nanti. Perlawanan ini belum habis lagi. Tidak. Dia dah habis dah. Berhenti! Awak ni Rionik kah? Ya, Oi! Nak berlawan ke tak nak? lawan. Mestilah nak. Ha? Kotak darurat dibuka. Peringkat 3. Ini mudah je untuk King Joe Black. Sini cuba dululah.
Kenapa? Paras kuasa King Joe lebih tinggi lagi. Tak mungkin pula boleh jadi macam ni. Memang betul. Bukannya biasa. Awak pun tahu. Tengok, saya dah menang. Cukuplah tu untuk hari ini. Ya? Kenari! Apa ni? Ha? Kenapa tak hapuskan lagi Rayonix Bumi? Kenapa awak tak cakap apa-apa? Baik awak cepat jawab. Jawab! Dial. Sebab Rayonix tu bukan sembarangan. Dia lain. Ya. Mungkin juga dia itulah yang dapat selamatkan masa depan kami. Dan juga masa depan Medan. Bertarung. Gomora. Sora ni kagayaku幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠に File pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah Raksasa Kapsul Miklas. Miklas dengan Ultra Seven ni mereka kawan baik sejak dari dulu lagi. Oh, Miklas ni nampak tak ganas, tapi jangan silap, dia boleh hapuskan musuh dengan tumbukan dia. Tanduk dia juga sungguh hebat. mestilah kan Ultra Seven yang bagi dia kat kita. Dia memang rakan yang hebat kan? Ya, kita jangan kecewakan dia. Ya, sokonglah kami ya. Boleh kan?